6 Julai 2026. Siberia Barat, Kira-kira 1,700 batu dari sempadan Ukraine. ini adalah loji penapisan minyak Omsk yang terbesar di Rusia dan merupakan bahagian penting dalam rantaian pemprosesan minyak mentah. Itulah nadi ekonomi Rusia. Walaupun loji penapisan Rusia lain yang lebih dekat dengan medan perang Ukraine telah mengalami serangan drone dan peluru berpandu, loji ini selama ini dianggap selamat. Malah, di mata Presiden Rusia Vladimir Putin, Omsk tidak boleh disentuh. Ia terlalu jauh, terlalu dalam di wilayah luas Rusia untuk Ukraine sasarkan secara realistik. Itulah yang dipercaya. Tetapi kepercayaan itu bakal musnah dalam sekelip mata. Beginilah cara Ukraine membawa bahang dan amukan perang ke salah satu wilayah paling terpencil Rusia dan membuktikan Putin silap. Sekali lagi. Pada tahun 2022, idea bahawa pasukan Kiev boleh melancarkan sebarang serangan berjaya ke sasaran ratusan batu di dalam Rusia akan dianggap sesuatu yang melucukan. Tentera Ukraine memang tidak mempunyai sumber untuk merancang sesuatu seperti itu dan terlalu sibuk mempertahankan wilayahnya daripada serangan besar-besaran penceroboh Kremlin dan barisan panjang kereta kebal. Untuk memikirkan serangan jauh ke atas kilang penapisan minyak Rusia pun tidak terlintas. Namun, menjelang tahun 2025, keadaan telah berubah secara drastik. Begitu juga dengan keutamaan Ukraine. Apabila konflik itu bertukar menjadi perang, saling melemahkan yang kejam dan berdarah, pasukan Kiev membuat satu kesimpulan yang jelas. Walaupun dengan bantuan dari dunia barat, mereka tidak pernah boleh berharap untuk menandingi Rusia dalam pertarungan 1-1 dari segi kekuatan dan jumlah anggota. Semakin lama konflik seperti itu berterusan, semakin besar kemungkinan akan perlahan-lahan tetapi pasti memihak kepada Rusia. Kerana walaupun Ukraine boleh menangkis satu demi satu kumpulan serangan Rusia dan memusnahkan berpuluh-puluh atau bahkan ratusan kereta kebal musuh, masih ada lebih banyak lagi yang sentiasa menunggu untuk menggantikan mereka. Sesuatu perlu diubah. Jadi, para komander Ukraine mula melihat melangkaui barisan hadapan kepada punca sebenar kekuatan Rusia. Bukan peluru, bom atau drone. Tetapi minyak bukan sekadar bahan api yang memastikan kereta kebal dan kenderaan berperisai Kremlin terus bergerak. Ia adalah asas keseluruhan ekonomi Rusia. Minyaklah yang memberikan Putin dana perang yang seolah-olah tidak berkesudahan, dan ia adalah rangkaian luas kilang penapisan besar, saluran paip dan terminal yang membolehkan Moskow mengeksploitasi sumber asli yang luas dengan begitu berkesan. Walaupun gelombang demi gelombang sekatan barat melanda negara itu, Putin berulang kali mampu menepis kesannya. Yakin bahawa selagi minyak terus mengalir dan kilang penapisan terus beroperasi, perang boleh diteruskan hampir tanpa had. Bagi Ukraine, penyelesaiannya jelas. Jika mereka mahu menyebabkan kerosakan paling besar, mereka perlu menyerang Kremlin di tempat yang paling menyakitkan, iaitu kilang penapisan. Dan bermulalah kempen berpanjangan yang digelar oleh Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky sebagai sekatan jarak jauh, iaitu serangan drone dan peluru berpandu terhadap infrastruktur tenaga Rusia. Serangan-serangan itu pada mulanya berlaku secara sporadik, tetapi tidak lama kemudian menjadi lebih kerap apabila minggu dan bulan berlalu. Serangan itu juga menjadi semakin berkesan apabila pengendali drone Ukraine mula mengenal pasti dan menumpukan serangan ke bahagian paling penting di fasiliti-fasiliti ini, seperti lajur penyulingan yang bertanggungjawab memproses dan memisahkan minyak mentah kepada bahan api yang boleh digunakan dan bernilai tinggi. Melumpuhkan komponen-komponen ini secara berkesan telah melumpuhkan sebahagian besar keupayaan pemprosesan minyak negara itu dan kesan setiap serangan mula terkumpul. Menjelang peringkat akhir tahun 2025, Rusia langsung tidak mampu memproses minyak sebanyak yang mereka lakukan pada awal tahun. Itu bermakna kurang bahan api untuk peperangan, kurang bahan api untuk rakyat dan kurang bahan api untuk dieksport ke seluruh dunia. Panik mula berlipat ganda dan semakin menjadi-jadi di seluruh negara dengan setiap serangan baru. Dan para komander Kremlin malah terpaksa mengalihkan aset pertahanan udara penting seperti sistem S-400 dalam usaha terdesak untuk melindungi infrastruktur tenaga mereka. Ia tidak berjaya. Drone-drone itu terus datang. Dan menjelang musim panas 2026, ia menjadi lebih besar, lebih baik dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. 27 Jun.
Beberapa minggu sebelum ini, Ukraine telah melancarkan banyak serangan berjaya ke atas infrastruktur minyak Rusia, termasuk kilang penapisan, terminal, saluran paip dan kemudahan penyimpanan bahan api. Tetapi, Kiev akan meningkatkan lagi usahanya. Ia bersemangat untuk memanfaatkan langit cerah musim panas bagi melancarkan siri serangan yang dahsyat terhadap musuhnya dengan menyebabkan sebanyak mungkin kerosakan. Untuk memaksa Putin ke sudut yang lebih sempit dan gelap, memaksanya sama ada menamatkan perang atau berisiko dimusnahkan sepenuhnya. Serangan pertama ini hanya beberapa saat lagi akan bermula apabila drone kamikaze Ukraine meluncur laju di udara menuju dua nod penting dalam rangkaian tenaga musuh. Yang pertama ialah loji penapisan minyak Slavyansk. Terletak di bandar Slavyansk di Kuban, dalam wilayah Krasnodar. Tidak jauh dari semenanjung Crimea dan perairan Laut Hitam, ia hanya beberapa ratus kilometer dari wilayah Ukraine, menjadikannya berada dalam jangkauan beberapa drone dan peluru berpandu paling merosakkan milik Kiev. Dimiliki oleh Slavyansk Eco LLC, ini adalah salah satu loji penapisan terbesar di seluruh selatan Rusia. Di sinilah minyak ditukar menjadi bahan api maritim untuk membekalkan armada Laut Hitam Rusia. Armada Laut Hitam Rusia yang telah digunakan oleh Rusia sepanjang konflik untuk menunjukkan kuasa dan melancarkan serangan drone serta peluru berpandu terhadap bandar-bandar dan kota-kota Ukraine dari arah selatan. Loji penapisan yang luas ini juga menghasilkan sejumlah besar petrol, minyak bahan api dan produk petroleum lain, di mana sebahagian besarnya diekspor melalui Laut Hitam menggunakan kapal armada bayangan, menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan besar untuk tabung keuangan Kremlin. Dan ketika satu kumpulan drone bergegas menuju ke lokasi ini, satu lagi kumpulan drone bergerak ke arah yang sama sekali berbeza menuju ke sasaran lain lebih 1,000 kilometer jauhnya. Loji penapisan Slavnev, Yanov di Yaroslavl, terletak kira-kira 150 batu timur laut Moskow dan lebih 400 batu dari Ukraine. Ini adalah salah satu loji penapisan terbesar di seluruh Rusia, memproses berjuta-juta tan minyak mentah setiap tahun. Ia merupakan pembekal bahan api utama untuk wilayah tengah Rusia dan memainkan peranan utama dalam rangkaian tenaga negara yang luas. Ia juga dikawal ketat. Kremlin benar-benar memahami kepentingan loji penapisan ini dan telah menempatkan beberapa pertahanan udara terbaiknya di seluruh wilayah baratnya. Tetapi, ia masih tidak cukup untuk menghentikan drone Ukraine yang meluncur laju ke arah sasaran mereka di bawah lindungan kegelapan malam. Melalui pertahanan udara seperti S-400 dan Panzer S-1 sepanjang perjalanan, di tengah malam, mereka menyerang. Tiba-tiba, udara di atas Yaroslavl dan Krasnodar dipenuhi dengan bunyi berdengung yang jelas daripada kenderaan udara tanpa pemandu. Penduduk tempatan terjaga dari katil mereka dan bergegas ke tingkap mencapai telefon mereka untuk merakam kekacauan yang mereka tahu akan berlaku. Radar Rusia akhirnya mula berfungsi apabila beberapa titik muncul di skrin mereka dan pertahanan udara diaktifkan dalam usaha terakhir yang terdesak untuk memintas ancaman yang sedang mendekat. Tetapi, semuanya sudah tidak memadai dan sudah terlambat kerana beberapa drone berjaya menembusi perimeter kedua-dua fasiliti dan melanggar secara langsung beberapa komponen kritikal mereka, menyebabkan kebakaran dan letupan berlaku di kedua-dua lokasi. Api menjulang ke udara dan asap tebal menutupi bintang-bintang di langit. Gelombang kejutan dirasai di merata tempat dan kesan serangan itu bukan sahaja secara fizikal tetapi juga mental, kerana Ukraine sekali lagi membuktikan kepada Rusia bahawa mereka boleh bertindak tanpa perlu menanggung akibat. Tidak kira apa yang Kremlin lakukan atau seberapa baik mereka cuba mempertahankan kilang penapisan mereka, pasukan Kiev mempunyai keupayaan untuk menyerang hampir mana-mana sasaran pada bila-bila masa yang mereka pilih dan malah boleh menyerang lokasi berbeza di rantau yang berlainan pada masa yang hampir sama. Dan tiada apa yang Rusia boleh lakukan untuk menghentikan mereka. Dan jika Komando Tinggi Rusia berfikir bahawa ini adalah kemuncak serangan musim panas Ukraine, mereka akan segera mengetahui betapa salahnya mereka. Kerana ini bukanlah kemuncak kempen tersebut. Ia hanyalah permulaan 5 Julai. Baru seminggu berlalu sejak serangan sebelum ini dan pasukan sistem tanpa pemandu Ukraine sudah pun memulakan misi mereka yang seterusnya. Sekali lagi, mereka mempunyai beberapa sasaran dalam bidikan mereka, semuanya adalah bahagian penting dalam rangkaian tenaga musuh. Salah satunya sudah sangat mereka kenali,
Ia adalah fasiliti Slavnev Yanov di Yaroslavl, kilang penapisan yang sama yang telah dibakar hanya beberapa hari lalu. Sebuah lokasi yang memproses sebanyak 15 juta metrik tan minyak mentah setiap tahun. Tidak mengejutkan bahawa Ukraine ingin menyerang sasaran ini beberapa kali kerana ia merupakan tonggak logistik yang sangat penting untuk Kremlin. Sebuah not penting menghasilkan sejumlah besar bahan api yang terus digunakan untuk menggerakkan mesin perang Rusia dengan menyerang lokasi yang sama hanya beberapa hari selepas serangan sebelum ini, ketika udara masih dipenuhi bau asap dan serpihan debu terakhir hampir belum sempat mendap. Ukraine akan membuktikan bahawa mereka tidak berniat untuk membiarkan Rusia membaiki kemudahan ini dan mengembalikannya kepada kapasiti penuh. Pasukan mereka akan menyerang berulang kali bila-bila masa yang mereka mahu selagi perang masih berterusan. Dan itulah yang berlaku pada awal pagi, malam yang bermula seperti malam-malam lain bertukar menjadi drama dan kekacauan. Apabila beberapa drone Ukraine menyerang kilang penapisan itu sendiri bersama dengan stesen pam dan penghantaran minyak yang berdekatan. Sekali lagi, penduduk tempatan dikejutkan oleh bunyi letupan dan bergegas ke tingkap mereka untuk menyaksikan serangan itu berlaku. Ramai yang mengambil gambar dan merakam video membelakangi arahan Kremlin dengan memuat naiknya secara terbuka di dalam talian untuk tontonan dunia. Asap sekali lagi berkepul ke langit di atas Yaroslavl apabila pertahanan udara Rusia sekali lagi terbukti langsung tidak berkesan. Pada waktu yang hampir sama, lebih banyak drone Kiev sedang menuju ke sasaran lain, beberapa ratus batu ke barat laut Slavnev Yanov. Novatek, terminal Ust-Luga di wilayah Leningrad, Rusia. Terletak tidak jauh dari Saint Petersburg, menghadap ke Teluk Finland, Ust-Luga adalah salah satu hub ekspor terpenting Rusia. Ia berfungsi sebagai hub pemprosesan tenaga dan juga kemudahan penghantaran. Memproses produk loji gas menjadi bahan seperti bahan api jet dan gasoil sebelum diekspor ke pasaran antarabangsa melalui Laut Baltik. Untuk lebih tepat, apabila ia beroperasi pada kapasiti maksimum, Ust-Luga mengendalikan sekitar 700,000 tong minyak setiap hari dengan ekspor produk minyak tahunan di tapak ini menghampiri 33 juta tan pada tahun 2025 sahaja. Lokasinya menjadikannya aset strategik yang penting untuk Rusia, tetapi juga sasaran besar bernilai tinggi untuk Ukraine. Menyerang lokasi ini bukan sekadar memberi tekanan kepada bekalan bahan api domestik Rusia, tetapi juga memutuskan talian hayat keuangan yang sangat penting yang membolehkan Putin terus membelanjakan bertrilion-trilion rubel untuk perangnya dengan Ukraine setiap tahun. Di sini juga, berpuluh-puluh drone Ukraine memenuhi langit. Dengan Gubernur wilayah Leningrad, Alexander Trostenko, kemudian melaporkan bahawa pertahanan udara Rusia berjaya memusnahkan lebih 60 UAV secara keseluruhan. Namun, itu tidak cukup untuk menyelamatkan Ust-Luga kerana beberapa drone dilaporkan telah menyerang terminal tersebut dan turut merosakkan infrastruktur di pelabuhan Vyazovsk yang berdekatan serta kawasan latihan tentera Luga. Selepas serangan-serangan ini, pegawai tinggi Rusia yang kelam kabut cuba mencari sedikit ketenangan. Dengan kepercayaan bahawa pasti ada had tertentu terhadap potensi Ukraine, pastinya drone musuh hanya boleh pergi sejauh itu sahaja dan ini bermakna walaupun loji penapisan dan infrastruktur lain yang berhampiran Ukraine berisiko. Yang lebih jauh, seperti di kawasan paling dalam Siberia, sepatutnya kebal terhadap UAV musuh. Tetapi Ukraine hampir membuktikan betapa salahnya kenyataan itu. Omsk, ia adalah bandar ketiga terbesar di Siberia dan merupakan lokasi kilang penapisan terbesar Rusia. Selama beberapa dekad, kilang penapisan ini telah dianggap sebagai salah satu kemudahan industri yang paling selamat di seluruh persekutuan Rusia. Dibina pada tahun 1950-an semasa zaman kegemilangan Kesatuan Soviet, lokasinya menjadikannya sebagai not pengangkutan dan pemprosesan yang penting untuk menyokong wilayah Siberia. Ia juga menjadikannya terletak lebih daripada 1,000 batu jauhnya dari musuh barat Rusia dan sempadan Pakatan NATO. Terima kasih kepada perkara ini, walaupun dalam unjuran paling buruk seperti kemungkinan perang dengan NATO, Rusia boleh berasa yakin bahawa loji penapisan Omsk adalah sasaran yang hampir mustahil untuk diserang. Dan apabila perang tercetus dengan Ukraine, golongan elit Moskow tidak pernah terbayang bahawa tentera Kiev akan memiliki peralatan canggih yang diperlukan untuk menyerang lokasi yang begitu terpencil.
Walaupun dalam era peperangan drone, nampaknya mustahil untuk membayangkan UAV musuh mampu berlepas dari mana-mana di Ukraine, melintasi garisan hadapan, zon maut di wilayah yang diduduki dan merentasi ratusan batu ruang udara Rusia untuk sampai ke loji penapisan tanpa mudah dikesan dan ditembak jatuh di sepanjang perjalanan, jauh sebelum ia menghampiri sasarannya. Selama bertahun-tahun, andaian itu memang tepat. Ukraine tidak mempunyai drone yang diperlukan untuk menyerang sasaran sejauh itu, tetapi mereka sedang membangunkannya. Sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, industri pertahanannya semakin kukuh dan begitu juga dengan tentera drone-nya. Sistem terdahulu mempunyai had jarak yang ketat, dengan kebanyakannya hanya mampu terbang beberapa puluh batu sebelum kehabisan kuasa. Namun, apabila masa berlalu, had-had tersebut mula menjadi kurang ketat. Drone baru muncul yang boleh bergerak sejauh 100 batu, kemudian 200, kemudian 300. Dan mereka tidak berhenti di situ. Pengeluar drone terkemuka Ukraine seperti Firepoint terus meluaskan batas kemampuan dan mentakrifkan semula apa yang boleh dilakukan oleh UAV menjelang tahun 2024. Mereka telah mencipta sesuatu yang benar-benar istimewa. Firepoint FP. FP1, sebuah drone serangan satu hala jarak jauh yang berharga sekitar $55,000 untuk dibuat dan boleh menghantar kepala peledak seberat antara 60 hingga 120 kilogram ke sasaran sejauh sehingga 1,000 batu. Menjelang tahun 2026, Firepoint telah mengubah suai FP1 untuk bergerak lebih jauh lagi, mengoptimumkan reka bentuknya, memperhalusi profil aerodinamiknya dan meningkatkan jumlah bahan api yang boleh dibawanya. Dengan berbuat demikian, ia membawa ratusan sasaran baru dalam jangkauan. Sasaran seperti loji penapisan minyak Omsk, sebuah tempat yang dahulunya dianggap benar-benar di luar jangkauan, sebuah tempat yang jaraknya lebih kurang sama, kira-kira sama jauhnya dari sempadan Ukraine seperti jarak New Orleans ke Los Angeles. Sebuah tempat yang dipisahkan dari barisan hadapan oleh beratus-ratus batu merentasi hutan, dataran, gunung ganang, pekan dan bandar. Serta radar dan pertahanan udara yang banyak, satu sasaran yang kelihatan mustahil tetapi tiba-tiba menjadi boleh dicapai. Dan Ukraine tidak berniat untuk menunggu dan membiarkan. Loji penapisan ini yang dikendalikan oleh gergasi minyak Gazprom dan memproses berjuta-juta tan minyak mentah setiap tahun terus beroperasi pada kapasiti maksimum. Jadi, pada malam 6 Julai, pasukan sistem tanpa pemandu Ukraine bersiap sedia untuk satu operasi yang tidak pernah mereka lakukan sebelum ini, iaitu serangan langsung ke atas salah satu sasaran paling jauh yang pernah mereka cuba serang. Bagi pekerja loji penapisan minyak Omsk dan penduduk tempatan, malam 6 Julai kelihatan seperti malam-malam biasa yang lain. Mereka tahu bahawa perang masih berterusan di Ukraine dan ia perlahan-lahan mula merebak ke wilayah-wilayah Rusia. Mereka telah melihat laporan berita dan membaca tajuk utama tentang loji penapisan yang diserang di tempat-tempat seperti Leningrad dan Krasnodar. Tetapi mereka merasakan semacam rasa selamat, memandangkan jarak yang sangat jauh memisahkan bandar mereka daripada konflik itu. Selama bertahun-tahun, mereka dapat menyaksikan perang berlaku dengan rasa selesa. Kerana, walaupun insiden seperti serangan drone dan letupan berlaku, semuanya sentiasa berlaku sangat jauh dari mereka. Pendek kata, orang-orang ini tidak pernah terbayang bahawa kawasan mereka sendiri boleh menjadi medan perang seperti bandar-bandar lain yang jauh di barat. Dalam sekelip mata, ilusi itu musnah apabila drone Ukraine memasuki ruang udara Omsk dan siren serangan udara mula berbunyi di seluruh wilayah itu. Walaupun bunyi menakutkan siren ini sudah menjadi biasa bagi penduduk Rusia di wilayah lain, ini adalah kali pertama penduduk Omsk mendengar bunyi seperti itu. Ia benar-benar mengejutkan, tetapi keadaan akan menjadi lebih buruk lagi. Pekerja di loji penapisan minyak Omsk melangkah keluar dan memandang ke langit dengan tidak percaya apabila bunyi dengungan drone FP1 Ukraine semakin kuat. Penduduk tempatan juga bergegas ke tingkap bangunan apartmen mereka, mata dan kamera telefon pintar mereka memerhati ufuk untuk sebarang tanda pergerakan. Beberapa saat kemudian, drone pertama mengenai sasarannya, menyebabkan letupan besar dan menghantar kepulan asap tebal ke langit malam. Lebih banyak letupan kedengaran dalam beberapa minit berikutnya digabungkan dengan bunyi tembakan dan juga kelihatan sebuah pesawat pejuang Su-57 generasi kelima di udara. Ketika pasukan tentera tempatan menggunakan semua pilihan yang ada untuk menangkis ancaman yang datang, namun tiada satu pun yang berjaya.
Malah, penggunaan salah satu pesawat paling canggih dalam tentera udara Rusia pun tidak cukup untuk menghentikan serangan itu. Apabila beberapa drone FP-1 yang telah diubah suai turun dari langit, mengenal pasti sasaran mereka dan meluru ke arahnya dengan kelajuan luar biasa, menyebabkan letupan apabila terkena dan meninggalkan kebakaran besar yang mengganas di belakang mereka. Beberapa daripadanya menyasarkan unit penapisan Elu AVT-11 yang boleh dikatakan sebagai infrastruktur paling penting di seluruh kemudahan itu, yang menyumbang kepada kapasiti pemprosesan minyak berjuta-juta tan. Pada masa yang sama, drone lain menumpukan perhatian kepada kolom pemprosesan loji penapisan itu. Keadaan dengan cepat bertukar menjadi suasana panik dan huru-hara apabila dinding api menjulang ke langit dan jeritan penduduk tempatan yang ketakutan memenuhi udara. Gubernur tempatan Vitaly Kotzenko bergegas ke aplikasi pemesejan Rusia, MAX, untuk meyakinkan semua orang bahawa keadaan berada di bawah kawalan dan kebanyakan drone Ukraine telah berjaya ditembak jatuh. Namun, kata-katanya tidak cukup untuk menutup api dan asap. Malah, tidak selari dengan gambar dan video yang segera tersebar dalam talian memaparkan suasana yang mengejutkan itu. Apabila perang di Ukraine tiba di Omsk, besarnya serangan di Omsk itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Pada zahirnya, ini hanyalah satu lagi serangan berjaya ke atas kilang penapisan minyak Rusia. Sebenarnya, ia adalah satu serangan terus ke atas kilang penapisan terbesar di negara itu yang membekalkan sejumlah besar bahan api kepada tidak terkira banyaknya rumah dan perniagaan. Ia juga merupakan yang terakhir daripada 11 pengeluar gas utama di Persekutuan Rusia yang diserang oleh drone Ukraine. Seperti yang dinyatakan oleh staf Am Angkatan Tentera Ukraine dalam laporan dalam talian mereka mengenai serangan itu. Ia merupakan satu lagi tamparan hebat kepada sektor tenaga dan ekonomi Kremlin. Satu lagi pukulan terhadap keupayaan pemprosesan minyak negara itu dan keupayaannya untuk meneruskan perang dengan Ukraine. Kesan serta-merta serangan itu akan bergantung kepada sejauh mana kerosakan yang berlaku dan berapa lama masa yang diperlukan oleh Rusia untuk membaiki kerosakan tersebut. Tetapi jika kita menyelami lebih dalam dan melihat gambaran yang lebih luas, kesannya jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Kerana ini bukan sekadar satu lagi serangan. Ia adalah serangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini ke atas lokasi yang Rusia sangka kebal. Ia adalah satu mesej dari Ukraine terus kepada Putin sendiri, memberitahunya bahawa walaupun kawasan paling dalam dan paling jauh di tanah airnya sendiri kini tidak lagi selamat. Ini adalah cara Kiev memberitahu rakyat Rusia bahawa semakin lama perang berlarutan, semakin mereka akan merasai kesannya semakin dekat dengan rumah mereka sendiri. Paling utama, ia menunjukkan betapa besarnya perubahan momentum pada tahun 2022. Adalah tidak masuk akal untuk mencadangkan bahawa Rusia boleh mengalami serangan seperti ini. Dan lebih mengejutkan lagi, untuk menyatakan bahawa Ukraine daripada semua negara akan menjadi pihak yang melakukannya. Namun, pada tahun 2026, serangan seperti ini langsung tidak mengejutkan. Ia sudah menjadi kebiasaan. Ia adalah norma baharu. Begitulah perjalanan perang ini. Ia bukan lagi persoalan sama ada Ukraine boleh menyerang sejauh ini ke dalam Rusia, tetapi bila. Dan bukan hanya kilang penapisan Rusia yang berisiko. Lihat bagaimana Ukraine menggunakan drone bernilai $20,000 untuk memusnahkan kapal tangki armada bayangan Rusia dan pengebom nuklear, kedua-duanya bernilai jutaan dolar. Klik video di skrin anda sekarang dan saya akan jumpa anda di medan perang seterusnya.